Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, tiga stok AI yang terbaik untuk kita beli pada tahun 2026, pada tahun hadapan lah. Sekarang ni Disember 2025. Okey, untuk mengetahuinya, kita tengok dekat website nasdaq.com. Okey, dekat sini dia ada banyak update lah. Segala macam isu berkenaan dengan stok-stok dekat Nasdaq tu dia akan highlight sini. Boleh juga dapatkan dia punya update dekat Telegram. Kalau you subscribe dia, Telegram pun ada. Okay, kat sini salah satunya adalah yang dia dah highlight. So kita kena ambil port lah, ambil perhatian. First kali Google, alphabet dan Google macam biasa dia dah beritahu lah market cap ni 3.7 trilion US dollar. Dia ada mention kat sini kenapa kita kena syakna dengan Google punya isu. Dari dulu lagi kita dah tahu lah Google ni memang hebat lah. Stok yang tidak boleh diketepikan. First tadi Google, dan second Amazon, 2.4 trilion US dollar. Memang tinggi lah. Dia highlight benda-benda yang market cap tinggi. So yang ketiga adalah TSM. TSM ni lebih kurang 1.5 trilion market cap lah, US dollar. Okay, so bila dia highlight macam ni, kita boleh baca dan juga kita kena tahulah macam mana kita nak orang kata apa, relatekan dengan kita punya daily trade ni. Okay, salah satunya adalah kita buka chart. First kali TSM lah. TSM ni kalau you tengok dekat weekly, lepas tu dia masih lagi berada di atas trendline yang sama. Belum lagi dia breakout ke bawah, structure masih lagi intact. So dia masih lagi meniti di atas trendline kita lukis lah dekat weekly. Tetapi kalau dekat daily, ada sedikit isu kat daily ni. Dia seakan-akan dia buat double top ataupun triple top kat situ. So kat situ maksudnya kalau dia dah breakout ke bawah, dia retest, mungkin dia boleh turun lah. Tapi kita tak tahu lagi sama ada dia nak turun ataupun dia akan meneruskan kenaikan. Kalau meneruskan kenaikan, maksudnya buka balik dekat weekly dan dia masih lagi berada di atas trendline yang sama. Okay. Seterusnya Amazon. Amazon weekly kalau you tengok, dia masih lagi meniti di atas trendline yang sama. Dia buat fake punya breakout sekejap, dia terus mendaki. So Amazon ni masih lagi boleh kita consider untuk dia bullish lah. Lagi dia belum lagi dia break trendline kita lukis ni. Trend is your friend dekat weekly time frame, dia masih lagi boleh meneruskan kenaikan. Okay. Seterusnya Google. Google kita pergi kat sini lah. Google. Ada Google. Okay, Google ni, okay. Dia punya pendakian sangat-sangatlah mencanak-canak naik. Cuma dia punya slope trendline ni terlalu steep lah. So untuk mengetahui dia nak meneruskan kenaikan pun ataupun tak, better kita lukis Fibo dulu kat sini untuk kita lihat kat mana dia nak retrace lah. Retrace ni biasanya dekat area 0.5 dan 1.8, lebih kurang macam ni lah. So bagi dia turun dulu, masuk situ sebelum dia melakukan kenaikan. So Google masih lagi strong untuk naik, TSM pun sama, dan juga Amazon. So untuk long term masih lagi kita boleh gunakan ketiga-tiga ni untuk long term trade lah. Maksudnya kita berpandukan kepada website yang dia mention kat sini, Nasdaq ni. So boleh subscribe dia, dekat Telegram pun ada update, dekat website pun ada update, untuk kita tidak ketinggalan lah apa yang dia highlight. Ini 19 Disember, masih belum terlambat lagi untuk kita place position lah. Okay, so saya rasa itu saja. Alright, terima kasih. Bye.